Waktu tu dah rasa macam, okay, kenapa rasa macam terhuyung-hayang ni, rasa macam tak best. Dan ketika itu, mata saya tertumpu kepada salah satu patung ataupun hiasan yang ada dekat dinding tu. Ada satu hiasan ni, dia merupakan kepala seekor rusa. Kepala seekor rusa. Dia macam kita tengok kan, dalam keadaan pening-pening tu kita tengok. Kita pun tengok lah dekat bahagian hiasan tu. Rusa tanduk dia dua. Betul, tanduk dia dua ke belakang macam tu. Tapi, apa yang buat saya pelik dan terkejut pada waktu itu, rusa itu, tanduknya berada di tengah dan satu ke belakang. Umpama rusa itu mengenakan fashion mohawk. Tahu yang gitu. Astaghfirullahalazim. Kita cuba istighfar, bangun balik. Dan bila bangun balik, kita rasa macam okay, apa jadi ni? Apa jadi? Dia rasa mengantuk sangat, dia rasa pening sangat. Saya bangun semula, berjalan. Masuk ke dalam bilik, sandarkan badan dekat katil dan saya baring. Lalu saya terlelap waktu tu.